Ini adalah minyak hitam Toyoji 10W40 fully synthetic, siap ada ester. Power ke tak power? Jom aku review. Minyak daripada Toyoji ni dia fully synthetic. Bermaksud dia punya molekul lebih halus, kurang geseran dan lebih perlindungan. Tambahan pula minyak Toyoji ni dia datang dengan ester performance. Kebiasaannya ester performance ni hanya pakai dekat motor-motor racing. Tapi kalau kita pakai dekat kita punya kapcai, dia akan bagi lagi smooth dan lagi tahan pada suhu yang tinggi. Dia punya kelekatan 10W40 ni memang sesuai untuk rider-rider yang jalan daily. Tak pekat dan tak terlalu cair. Paling best kalau kita start waktu pagi, dia punya rasa enjin memang smooth dan lembut je. Selain itu juga, bila kita pulas minyak, pick up lebih power, enjin kurang gegaran. Nak jalan jauh? Tak ada masalah geng. Sebab kita ada ester untuk memaintainkan suhu enjin anda ketika anda riding. Dengan harga bawah RM100, dapat minyak fully macam ni, siap ada ester lagi. Aku boleh suggestkan untuk apa pakai minyak daripada Toyoji ni. Link aku sediakan kat bawah. Jangan lupa like, comment, share dan follow untuk video seterusnya.